Kenapa datang WTC ni sekali dengan Mira pula tu? Okey, saya datang ke sini adalah kerana Mira dia cakap dekat saya dia craving sangat satu makanan ni. Apa dia? Katanya dia nakkan kunafa Iwah tu. Jadi saya pun rasa cari tanya dekat dia, betul ke, sedap ke? Sebab saya tak makan manis sangat, jaga badan. Oh, jaga badan, jaga dia lah juga kan? Ya. Jaga dia itu yang nombor satu, paling atas. Jadi yang jaga badan tu, itu untuk saya. Jadi dekat sini saya memilih untuk mengikut kehendak Mira. Dan saya nak rasa sendiri. Sebabnya orang kata yang mangga delima tu tak terlalu manis. Ya, betul. Jadi saya nak rasa sendiri, betul ke tak terlalu manis tu? Betul. Makan time-time sejuk lagi tak ada merasa manis dia. Rasa sedap je you. Oh, kalau makan dengan you? Macam mana rasa dia? Nak jadi manis ke? Dia rasa macam you akan campak Mira jauh-jauh. Tapi ada dekat WTC ni. WTC? Boleh tak suruh genzi-genzi dekat luar tu datang sini, makcik-makcik, pakcik-pakcik tu. No tak tahu lagi ni berapa hari dekat sini. Kepada yang di luar sana, wanita-wanita yang mengidam macam Mira tu, jangan lupa datang ke WTC untuk memuaskan nafsu anda. Uish. Okey, boleh datang ke sini daripada 4 hari bulan sehingga 7 hari bulan. Dia beroperasi daripada jam 10 pagi sehingga 11 malam. Jangan lewat, nanti habis. Tak datang rugi. Betul? Okay.